ada masalah kebas tangan, kebas jari, sakit bahagian siku, ini penting. Inilah poin yang paling penting kena tekan. Kunci penting ni dia betul-betul dekat bahagian spatula. Ni kita punya spatula. Alright. And then kita punya bahu, tulang bahu dekat sini. Cuba cari 3 jari, jarakkan 3 jari segini. And then masa tu kita tekan. Ini kita panggil dekat bahagian kunci. Ni kalau kita tekan ni, cari sikit urat dia. Okey, dah jumpa. Jangan terus tekan. Dekat sini kita mesti kena cari-cari dulu. Kita macam ni dulu. Okey, dekat bawah ni. Dekat bawah kita punya satu bahagian ni, kita punya spatula, dia betul-betul dekat join antara bahu dengan tangan. Bahu, tangan kita dengan bahagian spatula. Kat sini. Masa ni kita tekan. Oh, sinilah yang paling sakit. Tapi dia tak boleh tekan terlampau kuat. Tekan and then tolak. Tekan and then tolak. And then naik perlahan-perlahan sampai dekat satu, ini spatula, and then dekat sini. Dia ada satu tulang yang ada lekuk. Dekat sini. Sini bila kita tekan jangan terlalu kuat. Dah dapat urat. Kita tekan pelan-pelan dulu, kita dapatkan urat. Okey, dah dapat urat, and then masa tu kita tolak ke atas. Tolak ke atas. Siapa yang ada kebas, dia boleh rasa sampai jari. Betul, Moy? Ada rasa sampai jari, betul? Dah. Rasa ni memang sakit. Okey, relax sekejap. Tepuk. Tapi tangan jangan lepas. Sebab kita dah jumpa urat tu, nanti kan kita nak cari balik susah. Jadi jangan lepas. Jangan lepas, and then cuma letak sahaja, and then kita tepuk. Kenapa kita tepuk? Kita riliskan sakit tu tadi, and then kita nak bagi darah tu jalan. Sebab bila kita dah tekan sini, tangan dia ni, tengok, dia dah tangan dia dah gerak-gerak. Kenapa tangan dia gerak? Sebab dia dah rasa tangan dia tu macam lenguh, ataupun rasa macam panas-panas, ataupun rasa macam elektrik.